Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berpuasa guys. Kita hari ini menunjukkan cara memotong baju kain santong. Ini kain santong. Kita basahkan sedikit. Dia kain ini kecut. Kalau tak dibasahkan nanti dia pendek. Jadi gosok nanti dia pendek. Jadi terpaksa kita basahkan. Kita sembur dengan air. Ini pasal saya tak ada penyembur. Saya buat macam ni. Dia tak tahu bahan dia dari apa. Terpaksa kita basahkan. Kita lembapkan kain ini. Untuk supaya jangan kecut. Jangan pendek. Dia akan pendek. Kalau kita tak basahkan, dia akan kecut, dia akan pendek. Nanti singkat baju orang, baju customer. Ini ialah baju customer untuk tempahan untuk hari raya. Untuk hari raya puasa tahun ini, tahun 2025. Kita basahkan ya. Nampak ni. Belakang pun kita basahkan juga. Depan, belakang kita basahkan. Jangan kecut. Karena dah selalu terjadi. Saya dulu pun selalu buat baju customer. Kalau tak dibasahkan kain santong ni, dia akan kecut. Ini bukan mitos ya. Bukan mitos. Bukan mitos ya. Betul-betul punya. Nanti orang cakap mitos pula. Bukan mitos. Betul punya. Dah pengalaman saya. Dah pengalaman saya. Kan ni bukan basah. Betul ya. Kalau boleh sebenarnya dibasuh. Direndam. Jangan bagi sabun, tak payah bagi sabun. Rendam aja. Lepas tu keringkan. Tak payah bagi sabun. Tak payah bagi sempo. Okay, dah selesai ni. Dah basah. Dia cepat kering guys. Dia cepat kering. Tak apa bahan dia kain ni. Kain santong ni. Kita tak tahu dah apa bahan dia. Dah apa bahan kita tak tahu. Kita garis sini. Ke atas ni dulu. Ni untuk baju 2 helai terus sekali. 2 pasang baju. Color dia 17. Dia kain dia tak memberi. Dia keras kain dia. Dia tak macam t-shirt. Dia tak macam cotton. Dia susah. Nak tarik. Dia tak memberi kainnya. Ni bahu dia. Bahu dia 17 je. Ketiak berapa? Ketiak 20. Ketiak 20. Dada berapa? Dada 40. 40 tambah 1,5. Lepas tu punggung 37,5. Punggung 37,5. Pinggang 37,5. Punggung 40 juga. Punggung 40. Ni kain ni dia agak kecut.
Nanti dah siap dia kecut sendiri, dia gosok. Lepas digosok nanti dia kecut. Tahu tak? Lepas digosok dia kecut. Kalau ikutkan dia 1,5 je belen ni. 1,5, 1 inci. Ni 1 inci je belen ni. 37. Ni 37. 1 inci. 40. 1 inci juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah? Ya. Batuk ada dah? Iya. Ada dah? Ada wah ya. Baju kuman cantik yo. Siap. Ya. Kalau nanti gol setting ke bandangan lu nih mah. Mana babu. Babu? Iya. Oh iya. Okey. Nah, kalau Tahu kan kain aja lah. Iya. Gua ambil video dah kain kok kecut kan ni. Nyusik mah. Kena siram je ye. Iya. Siram pakai air. Oh, teori ya. Zip 3 ya? 3. Benang. Benang. Benang karet kurang 2 inci ada sini. Ya. Kurang 2 tu. Kalau kain karet pas. Ini terpaksa kita lebihkan sikit, jangan kurang. Kencing hak lah. Oh hak ya. Iya. Baik. Kita harus jangan lupa kain santong ni memang kena tu. Kain santong ni memang kena basahkan dengan air. Kalau tak sangkut, memang sangkut. Memang sangkut, tak boleh. Memang terlalu kecut. Dia kecut, dia akan kecut, sebenarnya kecut ni. Kalau tak dibuat air, saya dah selalu dah kena. Pendek, jadi pendek. Kadang lebih 1 inci pendek dia. Contoh, kita potong kain tu, labuh dia 30, dia jadi 29. Kadang 28,5. Tu macam tu lah. Macam tu lah pendeknya. Labuh ni 30 tau. 30. Ni baju zip ni. Pakai zip ni. Slim fit namanya. Tulis kat sini zip. Tulis kat sini zip. Poket. Poket tampal rasanya. Zip tepi badan. Baju Melayu 2 pasang. Tak tahu lah dia ada poket ke, ada poket tebuk ke, poket apa, saya tak tahu. Janji kita tanda je. Kalau tak ada poket pun tak apa. Biarkan tukang jahit yang nguruskan. Kalau tak ada poket. Janji kita tanda. Kalau pakai poket, ni ukuran poket. Senang sikit tukang jahit. Bagi kemudahan untuk tukang jahit. 17. Hmm. 17 ya. Okey. Ni. 40. 37. 40 juga. Kita potong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 2 pasang sekaligus sekaligus. Dua pasang.
Okey. Sangkut. Sangkut ni. Tapi mesin ni, kain ni susah sikit. Santong ni susah sikit. Kecut kain ni. Tukang jahit kalau tak tahu, tukang potong tak tahu. Kalau tak disiram dengan air, dia akan kecut, akan pendek baju tu. Percayalah dengan saya. Jangan kau nak pandai-pandai je. Jangan nak pandai-pandai je. Tak pendekkan. Kalau tak pendek, dia kena siram dengan air. Baru dia normal. Siram dengan air, dia normal. Dia takkan pendek. Ni baju bagian depan. Kat bawah bulat. Okey. Kita potong bagian ni belakang pula sikit. 2 inci. Kita ikut ni belakang dah. Kita letak depan ni. Sama tak? Ketiak dia 20. Ketiak dia 20 ni. 20 inci ketiak dia ni. Sama tak? Kalau tak sama, kita tambah sikit lagi. Sekejap. 20. Masih kurang. Kena tambah sikit. Ketiak ni kena tambah. Masih kurang. Kalau kurang, tak boleh. Kena tambah setengah inci lagi. Okey, dah setengah inci. Siap. Ni dah siap bagian badan. 2 helai ni basah ni, basah. Lembab tau. Lembab kain dia. Sebab saya basahkan. Sebab kain dia kecut. Kain dia kecut. Kena basahkan. Ni, saya basahkan tadi ni semua ni. Sembur dengan air. Bukan siram ya. Siram lain. Siram tu dia basah sangat. Ni sembur. Sembur dengan air. Tangan ni, saya ambilkan tangan ni. Saya dah sembur juga tadi dengan air ni. Sembur juga dengan air. Berapa labu tangan dia? Cek kejap berapa labu tangan. Labu tangan 21,5. Labu tangan 21,5. Oh, tak labu sangat. Biasa je. Sebab labu baju dia, labu baju baru 30. 21,5 labu tangan. Dia slim fit ni. Slim fit. Slim. Ketiak 20, labu tangan 21,5. Kain dah lembab. Kain dah basah. Saya siram tadi. Dia takkan kecut lagi. Ini cara memotong
kain santong. Ini santong namanya, kecut kainnya. Semua tukang jahit profesional udah tahu. Kalau Anda baru, inilah cara deh. Ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Jadi saya tunjukkan. Kalau Anda memotong kain santong, kena basahkan dengan air. Kena hati-hati lah, tengok keadaan macam mana, jenis apa kain dia. Kalau dulu ada kain sejenis kain sutra tu mahal jugalah kain tu kan. Ada yang 40 semeter, RM40 semeter. Lepas tu kain dia kecut. Kain dia pendek, orang ukur nanti dah pendek. Orang pakai dah pendek. Jadi hati-hati. Kena berhati-hati guys. Ujung tangan berapa guys? Ujung tangan lengan 14,5. 14,5, 11,5. 11,5 aja, tak sampai 12. 11,5 ni. Ramai yang tak tahu cara ni, jadi berhati-hati. Kita ni jangan malas bertanya, kita kena rajin bertanya. Kena rajin bertanya. Tanyalah, kain macam ni kecut tak? Macam tu. Ni kain ni kecut. Confirm kecut punya. Kalau tak siram dengan air, dia akan pendek baju customer. Ni ketiak dia 20. Ketiak 20. Ni baju Melayu moden namanya. Melekat kain dia. Santong ni bermasalah sikit. Dia tak sama dengan kain koten, kain satin. Dia bahan dia dibuat mungkin dari bahan plastik macam tu kan. Macam tu dia. Mungkin dibuat dari plastik. Kita tak tahu. Lebih kurang macam tu lah. Dia akan bermasalah. Kita potong tu dia akan lari-lari. Okey, dah siap. Tinggal kita ambilkan kantong dia. Kantong dia pun kita ni juga, kita siram juga dengan air. Masa kita memotong tu kita siram juga dengan air kantong poket dia ni. Siram dengan air. Ini bukan mitos tau, betul-betul. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.